Dia rosak tepi jalan, cakap kita rosakkan. Pundek dia. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini memaparkan kemarahan seorang lelaki terhadap seorang mekanik warga asing yang terlibat dengan isu kerosakan enjin kenderaan. Dalam rakaman video itulah kita sebut mempertikaikan keadaan enjin yang didakwanya sudah rosak teruk, termasuk enjin jam dan dimasuki air. Dia menegaskan bahawa enjin sudah dibuka serta diperiksa dan memberi bayangan bahawa kerosakan itu bukan berpunca daripada dirinya. Malah dia mengingatkan supaya bersedia dengan wang sekiranya enjin tidak dapat dihidupkan. Dalam rakaman video lagi satu, kemarahan tersebut bertukar menjadi kecaman terbuka terhadap mekanik warga asing berkenaan. Lelaki itu mempersoalkan status permit kerja, lesen menjalankan aktiviti serta kehadiran mereka di kawasan tersebut. Dia juga menyuarakan rasa terganggu dengan sikap yang dianggap tidak profesional dan mendakwa mereka menimbulkan masalah kepada orang sekeliling. Selain itu, sebutan terhadap pihak berkuasa menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tahap pemantauan yang dirasakan lemah terhadap aktiviti tanpa dokumen yang jelas. Keseluruhan video ini menggambarkan konflik teknikal yang bertukar menjadi pertikaian lebih besar berkaitan kepercayaan, status kerja dan penguatkuasaan. Situasi seperti ini menunjukkan betapa cepatnya isu kecil boleh menjadi tegak apabila komunikasi gagal dikawal dengan baik. Ini Pakistan lah. Ini tak boleh pakai macam ni. Enjin dia rosak tepi jalan, cakap kita rosakkan. Pundek dia. Wah, sibuk-sibuk makan-makan. Ha? Panggil dia tolong. Ni Pakistan ni, semua tak boleh pakai macam ni. Ni, ada permit ke tak ada permit ni? Ni. Ini video ah. Lu pegang ah. Wah, bagi Bukit Aman lu tahu kan nasib. Sibai lu pagi-pagi sudah kacau orang. Tolonglah ni. Di M Sani ni. Ni M Sani Auto Work ni. Nampak? Ni Pakistan ni. Ni, siapa yang suruh dia duduk datang sini, pendatang haram ni? Ada permit ke? Rumah bersih buruk, ada lesen ke? Ni siapa yang ambil tahu ni? Lebih punya ni Pakistan. Tak boleh pakai punya. Pusing enjin ni. Lu tengok. Pusing. Ini enjin hidup ah. Tengok. Ini enjin hidup ah. Pusing. Sekuat hati kau. Enjin pusing ah. Jatuh ni. Sekuat hati kau pusing. Sampai tombang tak apa. Sampai tombang ah. Tengok, ini enjin pusing ah. Saya sudah pasang tau. Ya, ini sudah pasang. Enjin pun sudah sudah angkat. Pusing. Tengok. Ini saya buka. Ini saya buka. Ada air tau. Lu tengok. Ada air. Tengok. Mana dia? Air tau. Ini enjin sudah jam ada air. Gua naik kalau tak hidup. Standby lah duit.